Penat weh. Aku rasa this part yang paling penat actually. Aku punya heart rate sekarang 161. Assalamualaikum guys. Maybe ni vlog pertama aku untuk tahun ni. Sekarang ni aku on the way untuk pergi hiking dekat Bukit Gasing. Aku selalu juga actually hiking dekat Bukit Gasing ni. Biasanya aku buat lepas balik kerja. Dalam pukul 6 macam tu aku masuk, dalam sejam lebih macam tu aku keluar lah. So hari ni sebab aku tak tahu nak buat apa, so aku decide untuk keluar seorang-seorang hiking dekat Bukit Gasing ni. Bukit Gasing ni actually tak jauh sangat daripada aku punya rumah. Memang dekat sangat-sangat lah. Daripada rumah aku boleh nampak hutan Bukit Gasing ni. So sekarang ni aku mulakan trek ni daripada Taman Rimba Bukit Kerinci. Dia ada banyak laluan masuk sebenarnya. Daripada PJ pun boleh masuk, daripada area Pantai Dalan pun banyak juga laluan masuk dia. So aku biasa masuk dekat area sini lah. Kalau korang tak plan untuk hiking pun, actually korang boleh je datang dekat Taman Rimba Bukit Kerinci ni untuk korang piknik dengan family. Sebab dekat sini dia ada macam pondok-pondok dan juga ada air terjun dekat belah sana tu. Untuk laluan masuk untuk hiking ni, normally aku akan lalu belah sini tau. So sebelah sini aku nak tunjuk dia punya tempat-tempat dekat dalam Taman Rimba ni. So korang boleh tengok lah dekat sini. Ni ada yang aku cakap tadi, yang waterfall tu. Dia tak besar sangat, tapi biasa aku tengok ada budak-budak mandi dekat area depan situ. Air dia pun tak dalam sangat. Sekarang ni aku punya track hiking ni aku akan lalu ikut sini. Kalau korang perasan dekat depan tu ada satu gerbang kan, dia tulis laluan Denai. So aku akan lalu ikut sini lah. Start daripada gerbang tadi tu, kalau tengok dekat sini track dia kan, dia agak cantik lah, sebab dia buat macam pave punya track bertangga macam ni. Tapi dia taklah sepenuhnya. Dia sampai depan tu nanti memang kena hiking lah, masuk laluan yang biasa, yang tanah liat tu. Tapi untuk kalau korang datang sini dengan family, kalau rasa malas nak hiking sampai masuk hutan kan, korang boleh je lalu dekat track yang ini, batu-batu ni, yang pave track ni. Nanti dia akan keluar lah, contoh dekat sini kan, dia macam buat satu pusingan macam tu dan keluar balik dekat sini. Aku punya vlog ni actually agak unplanned lah, sebab aku tadi keluar rumah memang nak keluar fikir nak hiking je, bukan fikir nak buat konten ke apa. Tapi aku rasa why not aku record, sebab hari ni aku keluar sorang-sorang kan. And then aku keluar sekarang ni pukul 2 lebih dah. So biasanya pukul 2 macam ni tak ada orang ramai sangat. So aku rasa untuk aku vlog ni tak malu sangat lah kalau orang tengok. So ni permulaan dia track untuk aku hiking tu. Kalau tengok dekat sini dia memang agak mencanak lah. Untuk orang yang biasa hiking, dia tak rasa lah benda ni mencanak. Tapi untuk orang yang baru nak mula, sebab aku rasa ramai orang yang baru-baru nak hiking ni, diorang akan start dengan Bukit Gasing ni. Sebab bagi diorang Bukit Gasing ni biasa-biasa je. Tapi permulaan dia kalau kau tengok kat sini memang macam mendaki sikit lah. Cuaca agak panas sikit. Macam aku cakap tadi lah, pukul 2 kan. Angin pun tak berapa nak ada. Kalau kau tengok sini, pokok dia pun macam tak bergoyang. Aku suka Bukit Gasing ni sebab dia dekat dengan bandar tau. And parking senang. Macam sebelum ni kalau aku hiking, aku akan masuk ikut pusat komuniti lembah pantai. Dulu aku suka parking dekat dalam pusat komuniti lah. Tapi masalahnya last time aku pernah sampai situ lambat sikit, diorang kunci pagar. Dan bila aku nak ambil motor aku tu, dia marah. Dia cakap kalau buat aktiviti luar, which is hiking lah, diorang tak benarkan. So ni baru permulaan dia.
Penat juga weh, hiking sambil bercakap. Dia tak ada bernafas. Untuk yang beginner kan, kalau korang nak masuk Bukit Gasing ni kan, korang ikut je macam ada tanda-tanda. Contoh kan, kertas putih macam ni kan. Maksudnya dah ada orang mark the track lah. So korang ikut je. Penat weh. Apa tu, hiking sambil bercakap. So untuk korang yang tak tahu, hutan rimba Bukit Gasing ni kan, dia terletak antara dua negeri, iaitu negeri Selangor dengan Kuala Lumpur. So kalau tengok kat belakang ni, dia ada satu macam penanda lah ni, maksudnya sepadan KL belah sini lah, belah aku berdiri ni. So bila aku belakang berdiri sini kan, maksudnya ini sekarang ni aku dah dekat Selangor. Ada banyak lah benda ni sebab dia banyak laluan kan. So benda penanda sempadan ni ada dekat banyak tempat lah. So sekarang ni aku teruskan lagi. Wih, penat. Okay, lepas tadi dah mendaki tadi kan. Okay, sampai dekat sini dia dah landai dah. So ada tempat yang landai, ada tempat yang kau kena mendaki. Nanti ada satu tempat tu nanti memang aku rasa dalam banyak-banyak part dekat Bukit Gasing ni, dekat situ yang paling penat lah sebab dia menaik tinggi gila. Dekat dia punya puncak paling tinggi sekali. Oh jap, aku nak tunjuk kat kau ada satu tempat ni. Tempat biasa orang akan datang bergambar lah dekat sini, dekat pokok buluh ni. So ni laluan dia yang aku cakap landai tu. Yang ni terus je. Maksudnya track yang aku lalu sekarang ni, ini kat sebelah PJ lah, sebelah Selangor. Okay, kat depan ni dia ada macam dua simpang. Satu ke kiri, satu ke kanan. Aku nak ke kanan dulu, which is aku akan ke apa tu, Jambatan Gantung tu, yang biasa kalau orang pergi Bukit Gasing ni, tempat tu macam kira famous lah, macam landmark dekat sini. Okay, yang bagus ni Bukit Gasing ni kan, sebab dia dalam bandar, so korang boleh dapat internet walaupun korang kat dalam hutan ni. And then dia banyak juga map-map macam ni tau, so korang takkan sesat lah. Okay, dekat sini pun ada, dekat belah sini pun ada. Nampak tak? Map macam ni, so korang boleh tahu. So sekejap lagi aku nak pergi ke jambatan yang atas tu. Aku akan ke belah kanan. So ni laluan dia lah. Actually buat masa sekarang ni, bukan buat masa masuk aku waktu sekarang ni, iaitu pukul 2 lebih ni kan, ada juga orang masuk. Tadi aku nampak ada beberapa orang uncles, auntie yang macam sorang-sorang dia orang jalan dekat sini. Maksudnya selamat lah tempat ni untuk korang nak hiking sorang-sorang. Kat depan ni ada lagi satu auntie, sorang-sorang dia je, siap bawa payung lagi. Sekejap lah. Kat depan ni ada lagi satu laluan masuk. Biasanya kalau lepas waktu kerja yang aku cerita sebelum ni, yang aku akan datang hiking dekat sini kan, normally aku akan masuk ikut sini lah, dekat pusat komuniti lembah pantai ni. Biasanya aku akan hiking berdua dengan kawan aku. Nama dia Willy, tapi Willy tak available hari ni. Sebab pagi tadi aku tengok dia dah pergi hiking kot dengan kawan dia, aku tak sure lah. Tapi hari ni aku seorang je lah. Okay, daripada tempat masuk tadi tu kan, kalau korang tengok dekat sini, dia ada lagi satu laluan bercabang. Dia satu ke atas ni, satu ke bawah ni. Okay, dua-dua ni bila korang naik atas kan, korang akan pusing dan keluar dekat sini balik tau. Dia macam satu loop lah, so korang boleh buat sama ada anti-clockwise ataupun clockwise. Tapi aku prefer buat clockwise, sebabnya ini korang turun, nanti korang naik dan turun balik. Okay, laluan ni menghala ke
jambatan gantung tu. Okey, dekat sini kan aku sekejap nak tunjuk tempat ni. Kau perasan tak pokok-pokok yang dekat bawah ni cantik gila. Laluan agak redup, so tak ada masalah lah untuk korang nak masuk tengah hari ke pukul berapa ke. Tapi kalau petang, seeloknya keluar sebelum waktu malam lah. Macam aku masuk pukul 6 kan. Biasa pukul 7.30 macam tu paling last lah aku keluar. Kadang dah nak gelap, kadang masih cerah, bergantung pada bulan berapa lah. Sebab waktu maghrib kan bertukar-tukar kan. Tak sure boleh dengar ke tak, tapi kan sekarang ni boleh dengar bunyi LRT sebenarnya daripada sini. Sebab sebelah PJ ni kan ada laluan LRT kan, yang Kelana Jaya Line tu. Kat depan dia nak sampai dekat apa tu, jambatan gantung yang aku cakap tadi tu. Jadi kalau korang tengok ni, memang salah satu tempat yang kalau korang datang Bukit Gasing ni, korang make sure pilih track yang betul. Track ni lah maksudnya. Dekat sini ada satu laluan masuk daripada PJ, dekat sebelah ni dekat je, belah sini. Hai. So ni jambatan yang gantung tu lah. Memang cantik view dekat sini. Dekat bawah ni ada laluan anak sungai. Boleh nampak tak? Tak sure boleh nampak ke tak daripada dalam video ni. Dia anak sungai tu, air dia pun tak adalah dalam sangat. So kita teruskan lagi sampai dekat puncak tertinggi dekat Bukit Gasing ni. So that's why aku cakap, kalau korang nak masuk Bukit Gasing, make sure korang lalu sini. Sebab puncak tertinggi tu terletak dekat road sini. Daripada sini dah boleh nampak satu papan tanda dekat atas tu. Dia tulis kat situ, anda telah berada di puncak Bukit Gasing. Tapi aku rasa ni bukanlah puncak tertinggi dekat Bukit Gasing tau. Sebab lepas ni kena belok ke kanan, nanti ada lagi satu puncak bagi aku yang tu lagi tinggi. Aku tak sure kenapa diorang pacak signboard ni dekat sini. Tapi signboard ni sponsored by Gardenia, roti Gardenia tu. Okay, nampak tak? Dia kata puncak tertinggi, tapi kalau tengok belah sini kan, macam naik lagi. Kita teruskan lagi. Aku tak sure hari ni aku nak buat yang track yang pendek je ke, atau aku nak proceed sampai dekat pintu masuk PJ tu. Kalau aku rajin aku teruskan. Kalau aku dah penat, aku akan buat yang route yang pendek sikit je lah. Okay, dekat depan sini nanti track ni akan menurun ke bawah sampai dekat anak sungai yang kita lalu dekat atas bridge tadi tu. Lepas tu kena mendaki. Aku rasa dalam banyak-banyak part yang tu paling semput sekali. Nanti korang tengoklah apa yang aku maksud kan. Sebab dia mendaki je daripada anak sungai tu, kau naik je sampai puncak paling atas. Aku rasa yang paling atas patutnya yang tu lah.
Aku tak confirm based on apa dia letak signboard tu cakap itu paling atas. Sekarang aku tengah turun ke tempat yang anak sungai tadi tu. Lepas tu baru naik. Lepas ni siapa yang tinggal area Bukit Gasing ni, tapi yang aku kenal lah. Aku tak nak lah nanti stranger tiba-tiba PM aku pula kan. Apa, kalau korang nak ajak aku pergi hiking, just text je. InsyaAllah kalau aku free aku join. Okay, sekarang dah sampai dekat depan ni. Bawah tu yang anak sungai tadi tu. So depan ni, perasan tak depan tu? Naik je sampai atas. Ni tak nampak lagi tau. Atas lagi. Laluan yang nak ke puncak tertinggi tu. Kalau tengok dekat sini ada macam bertangga tau. So yang bertangga macam lah bagi aku agak penat. Sebab kau nak kena angkat kaki kau ikut dia punya ketinggian anak tangga ni. Aku rasa this part yang paling penat sekali. Aku punya heart rate sekarang 161. Weh. Walaupun dah biasa panjat kan, tapi ni memang paling penat. Sikit lagi kat depan tu. Sekarang ni aku dah sampai dekat puncak tadi tu. Sebenarnya aku dah sampai 10 minit tadi lagi, tapi aku berhenti ambil nafas kejap. Bapak penat gila. So sekarang aku akan ke sana. Track aku nanti akan lalu belah sana. Aku naik dari sini tadi dan aku akan ke sana untuk turun balik dan jumpa dekat simpang 2 yang aku tunjuk yang tadi tu, yang ada pokok cantik tu. Kita teruskan balik. Sekarang ni cuaca agak mendung, so aku tak tahu kalau hujan aku nak terus balik ke aku nak teruskan sampai ke track ikut laluan masuk PJ tu. Tengoklah macam mana. Sekarang ni aku dah sampai balik dekat apa tu, ada tempat yang ada 2 simpang tadi yang aku cakap, satu ke kanan satu ke kiri, yang aku ada tunjuk gambar map tadi tu. So sekarang ni aku nak ke kiri. Maksudnya aku akan menuju ke PJ lah. Dia punya landmark dia ada satu pokok yang tumbang dekat sini. Kalau perasan dekat depan ni. Ini. Kat depan ni actually ada satu simpang. So kalau macam korang nak lalu trek yang pendek kan, boleh je lalu dekat simpang yang belah kiri ni. Tapi aku akan teruskan lagi. Okey, tapi kalau korang nak lagi pendek, boleh je patah balik dekat laluan yang aku lalu tadi tu. Maksudnya yang dekat apa, yang ada batu sempadan tu. Maksudnya korang dah sampai dekat macam simpan 3 tadi tu yang ada pokok tumbang tu, patah balik je lah, turun dekat yang tempat aku masuk tu. Tapi yang ni aku nak teruskan lagi, atau boleh pilih yang tadi tu, yang sebelah kiri tu. Tapi ni aku nak naik lagi ke atas sampai jumpa laluan masuk daripada PJ tu. Kalau korang nak panjat Bukit Gasing ni kan, so make sure korang lalu dekat track yang clear macam ni lah. Sebab dia ada juga shortcut yang orang buat, tapi track dia tu macam agak kabur sikit. So aku tak sarankan lah korang lalu situ.
Sebab sekarang ni nak hujan, so aku decide untuk lalu dekat laluan yang inilah, sebab dia boleh teruskan lagi sebenarnya sampai dekat laluan PJ tu. So untuk kali ni aku tak pergilah sampai dekat laluan masuk PJ tu, aku shortcut dekat sini. Sebab aku risau nanti hujan sebab aku bawa kamera kan. Dekat depan ni ada satu view bagi aku agak cantik sebab dia boleh nampak area bandar KL. Ya, aku tunjuk. Belah sini. Nampak tak? Okay, dari tempat tadi tu aku dah start turun. Maksud ini laluan nak patah balik lah. Nanti akan keluar balik dekat Taman Rimba Bukit Kerinci tu. Okay, dah jumpa balik laluan ni. Ini maksudnya dah masuk dekat dalam kawasan Taman Rimba Bukit Kerinci tu lah. So terus je sampai dekat laluan masuk tadi. Actually the reason kenapa aku dah start hiking since tahun lepas dan tahun ni, sebab actually tahun lepas aku ada pergi yang Kashmir tu kan, untuk hiking dekat Kashmir Great Lakes tu. Walaupun trip tu tak jadi nak hiking tempat tu, tapi itu the reason why aku start hiking lah. Tapi untuk tahun ni pula aku ada satu big project, iaitu bulan Ogos ni aku nak pergi hiking dekat Europe. Dekat mana tu nanti tunggu aku punya vlog. So itulah sebab dia. Lagi satu, hiking ni benda yang menyihatkan badan kan, so why not kan. Tapi kenapa hiking, ada lagi benda lain yang boleh buat kan. Tapi itulah sebab dia. Oh by the way, hujung bulan ni, bulan 1, aku akan pergi ke Japan selama 8 hari. So after vlog hiking Bukit Gasing ni, insyaAllah aku akan post vlog pergi ke Japan lah. Tapi sekarang belum lagi lah. Aku akan pergi berdua dengan partner yang sama aku pergi trip Yunnan tu. Okay, untuk Japan ni actually aku dah pernah pergi sebelum ni. Yang trip ni maybe kali keempat kot. Tapi aku pergi Tokyo juga. Sebelum ni pun aku pernah solo trip dekat Tokyo. So nanti tengoklah tempat-tempat yang aku akan pergi. Mostly tempat yang aku tak pernah pergi lagi lah sebelum ni. So nanti kan. So sekarang ni aku dah sampai balik dekat Itojon tadi tu. Nampak tak? Dekat belakang tu. Setakat ni je lah vlog aku kali ni. So tunggulah vlog aku seterusnya. Terima kasih kerana tengok, dan kalau boleh subscribe lah. Nak sebut subscribe pun dah tak betul. Oh by the way, terima kasih juga kepada Haziq, kawan aku, iaitu Haziq Rahim, sebab banyak bagi idea untuk apa yang aku nak buat lah untuk aku punya YouTube ni. Macam komen, ada komen. Mostly video aku semua dia komen. Terima kasih.